Baik, tumpuan hari ini sudah semestinya terarah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana beliau akan menerima lawatan rasmi penting ke Malaysia melibatkan Presiden Brazil dan Presiden Afrika Selatan. Lawatan ini menjadi pembuka tirai kepada rangkaian sidang kemuncak ASEAN dan sidang-sidang berkaitan memperkukuh jaringan hubungan luar Malaysia iaitu Amerika Selatan dan Afrika. Saya ingin menyentuh mengenai lawatan rasmi Presiden Brazil, Presiden Lula Silva, di mana ia menandakan lembaran baharu dalam hubungan Malaysia-Brazil, di mana lawatan rasmi ini merupakan lawatan pertama beliau ke Malaysia sejak kembali memegang tampuk pemerintahan pada tahun 2023 dan memperkukuhkan hubungan erat dua negara yang berkongsi aspirasi sama dalam memperjuangkan keadilan ekonomi dan kemakmuran sejagat. Hubungan ini turut diperkukuh sejak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menghadiri sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS di Rio Julai lalu, di mana Malaysia terus membawa suara tegas bagi negara-negara selatan memperjuangkan sistem perdagangan dan kewangan antarabangsa yang lebih adil, seimbang dan mampan. Pertemuan hari ini bakal memperkukuh komitmen kedua-dua negara untuk meneroka kerjasama baharu dalam pelbagai bidang dan kedua-dua pemimpin turut dijangka bertukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan global. Lawatan ini juga mencerminkan keyakinan dan keakraban hubungan Malaysia-Brazil berteraskan semangat saling hormat dan usaha bersama memperkukuh kerjasama selatan-selatan demi manfaat kolektif kedua-dua negara dan rantau. Di sebelah petangnya pula, Perdana Menteri akan menerima lawatan rasmi Presiden Afrika Selatan yang menandakan kesinambungan hubungan erat dan bersejarah antara Malaysia dan Afrika Selatan yang berasaskan nilai keadilan, solidariti dan pembangunan bersama. Ini merupakan lawatan rasmi pertama beliau sejak memegang jawatan Presiden pada tahun 2018 dan memperkukuhkan hubungan dua hala yang terus berkembang pesat sejak era diplomatik baharu antara kedua-dua negara pada awal 90-an. Hubungan ini juga akan diperkukuh melalui lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Afrika Selatan pada bulan depan yang akan diadakan bersempena sidang kemuncak G20 di Johannesburg, menandakan komitmen Malaysia untuk memperluas kerjasama dengan rakan-rakan strategik Malaysia di benua Afrika serta memperkukuh jaringan selatan-selatan. Dalam pertemuan hari ini, kedua-dua pemimpin dijangka akan menekankan kepentingan memperkukuh kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelaburan, industri halal, pertahanan serta sains dan inovasi termasuk bidang bioteknologi, digitalisasi dan pembangunan kemahiran. Malaysia juga turut mengiktiraf Afrika Selatan sebagai rakan dagang terbesar di benua Afrika dan berhasrat memperluas pasaran ekspor minyak sawit serta memperkukuh penyertaan sektor swasta dalam bidang tenaga, pertanian dan pembuatan bernilai tinggi.